Ya, jumpa lagi dengan saya, hos anda Zack Zaki daripada Property Tour. Hari ni saya nak bawa abang akak balik ke sebenarnya, ya. Kita ke Eco Forest balik. Birch Park betul, tapi rumah dia memang sangat-sangat unik. Sebab lebar dia 37. Zack, lebarnya. Jom kita tengok. Abang akak, so inilah dia rumah yang kita akan tour hari ni. Deco Home by Birch Park Eco Forest. Hari tu kita dah tengok 2A, 2B betul. Tapi itulah terrace, itulah courtyard punya garden terrace. Okay. Tapi hari ni kita nak tengok special sikit. Deco Home ni dia unik. Dia lebar 37, panjang 51. Tapi boleh tengok rumah ada dua tempat parking area. So parking depan belakang untuk rumah yang bawah, yang ni parking depan belakang untuk rumah atas. Hari ni kita nak tengok rumah atas. Jom. So pertama sekali, harga dia memang sangat menarik. Dia dari 575,000 orang nak jual. Okay, so boleh contact kita untuk nak tengok rumah terus. Nak rasa, terus boleh tengok dah. Bukan show ini, bukan mock-up. Actual punya site dia. Actual location. Okay, so untuk parking area dia, ada tempat cover rooftop kat sini. So kalau hujan ke panas, tak ada masalah. Okay, boleh cover, abang jangan risau. Okay. Lepas tu kita ada plug kat luar, so nak buat apa-apa, cuci kereta ke, power jet punya tu, brochure dah ada dah plug dia. Okay. Kat sini kita punya piping yang telah pun ada untuk tingkat bawah dan tingkat atas. Jadi asing, tak payah kecoh-kecoh. Ni Zack, ni apa Zack? Ni best, ni storeroom untuk tingkat atas je. Jadi kalau beri rumah tingkat atas, dapatlah. Best tengok. Oi, besar. Nak letak barang berkebun ke, simpan sampah besar kat sini ke, macam-macam boleh buat. Okey. Memang best, macam budak dah. Okey. Tak cukup dengan tu. Zack, kat mana tempat buang sampah Zack? Jangan risau. Kak kat sini kak. Tempat buang sampah dah ada, mailbox ada. So ni dua untuk sebelah kanan, ni dua untuk sebelah kiri. Jadi memang developer dah buat cantik dah. Dia asing, kemas. Okey. Lepas tu jom kita tengok. Tangga dia. Tangga dia bang ada anti-slip bang. Wih, kesat. Lebar dalam 4 kaki. So memang standard lah macam biasa. Tak sabar tengok macam rumah dia kan. Sebelum tu like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kami sepatutnya sedikit. Terima kasih. Jom. Okey, kita dah sampai ke atas lah. Tapi abang akak sebelum tu mesti tanya kan, Zack, apa tu Deco Home? Macam pelik lah bunyi dia. Okey, so saya terangkan, biasanya dia macam townhouse lah. Tapi townhouse standard dia macam ada 1,5 tingkat, 2 tingkat punya rumah townhouse. Untuk Deco Home ni, dia ala-ala macam kondo. Okay? Kenapa saya cakap macam kondo? First kali masuk tempat entrance dia, kita ada 2 tempat entrance dia. Lepas sini rumah, lepas sini rumah lain. Kat sini, kita ada tempat nak letak kasut. Jadi ada entrance foyer sikit lah. So tak adalah macam terlampau claustrophobic sangat rasa. Cahaya masuk banyak, terang je. Lampu pun tak payah on. Tak ada lampu pun sekarang. Okay? Jom, saudara. Ni apa kak? Sekarang kita berada kat dalam Deco Home Type 2K. Okay, so kalau tengok bilik pertama dulu, masuk, lebar dalam 10 kaki, panjang dalam 7 kaki. Lebih kurang macam tu lah. So tiles dah pada bagi dah 1x1 macam ni. Okay, standard, tingkap besar, cantik. Katil queen size tak ada masalah. Memang cantik, memang kemas sebab ceiling tinggi. Saya tengok ni dalam 11 kaki dia. Dia memang mengancam. Kat tepi ni boleh letak, abang boleh letak wardrobe ke apa ke. So kemas. Kata anak-anak letak kat sini, meja study masih muat lagi kat dalam bilik ni. Okay, lepas tu tengok. Aircon point tu bukan aircon point je bang. Dia datang dengan copper tubing sekali. Jadi nak pasang aircon, nak pindah masuk rumah ni dah beli, pasang lampu, pasang aircon, pindah masuk terus.
Tak cukup dengan tu, tandas betul-betul kat depan. So kat sini, dekat kawasan entrance tadi, masuk je, kita ada kawasan tandas dia. Dia punya, tinggi, 20 lebih kaki badan. Dia punya ventilation shaft kan. Okay, so dia punya atas half body, tapi kat tempat shower full ada kita punya favourite. Favourite kita ada shampoo, dia buat sabun, ada bang dia sama. Shower head standard lah. So kat sini boleh letak shower glass door, boleh pasang sendiri supaya kalau nak ada macam tempias. Okay, brand apa ni? Verve. Nak sebut pun macam menggeliat. Memang atas lah. Okay, lepas tu kita masuk pula bilik kedua dia. Ini saya rasa lebih kurang, tapi dia besar sikit. Dia macam kotak bentuk dia. So 10x10 kot. Macam tu. Okay, so tengok tingkap besar. Sekali lagi saya masuk banyak udara masuk. Broga Hill. Nampak Broga Hill depan sini. Cantik. Saya payung sekejap. Payung view. Okay, so kita tengok kan. Semua standard bang. Nak letak wardrobe kat sini boleh. Saya design wardrobe kat sini. Nak letak single bed muat. Nak letak queen size bed pun muat. Tak ada masalah. Okay, biasalah bilik memang standard anak-anak selesa. Okay, dia macam ala-ala kondo. Tapi dia ada hallway. Tengok, hallway kita jalan. Sebelum kita tengok bilik master bedroom dia, kita tengok dulu, saya belanja dulu dia punya living area. Ni dia living area. So dia open concept. So dekat sini kita boleh letak L-shape 5-seater sofa, 5 set kursi, tak ada masalah. Ni 3 tingkap, bukan 2, bukan 1, 3. Memang cantik. Pemandangan pun cantik. Nampak rumah, nampak bukit, nampak pokok. Itu penting kan. Rumah gated guarded, pokok kena cantik. Zack suka pokok. So rumah kita showcase selama ni, kalau Strata Titan ni macam cantik lah dia punya landscaping dia. Lagi-lagi by Eco World. Okay, so fiber dah ready dah abang. Take note. TV 50 inci, 55, 70 inci, tak ada masalah. Semua muat. Okay, lepas tu okay, rumah bawah ada tanah tepi lah. Tapi atas ni dapat tengok view lah, cantik. Masih lagi dapat ada tanah, tak boleh pergi tapi boleh tengok lah. So cantik lah kalau dia buat garden dengan apa kan. Ikut siapa owner kat bawah kan. Okay, so untuk kawasan ni meja makan boleh letak. Nak buat island boleh sebab sangat-sangat luas. Okay, plug banyak. Ada 4 plug kat, 4 plug. So cocoa hood, microwave oven semua dah ready dah. Kat sini boleh nak buat L-shape cabinet. Tak sini chandelier punya glass chandelier ke pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak showcase gelas-gelas yang ada. Lepas tu rumah ni kenapa saya cakap macam kondo? Sebab dia ada yacht kat. Cuci baju kat sini. Tertunjuk saya. Biasalah tempat-tempat tropical ni macam-macam ada binatang-binatang yang ada kat sini pun cantik, yang mencantikkan lagi kawasan ni. Okay, so kita tengok belakang ni dah habis jual lah, dah tak ada. Yang ni pun dah tak ada dah, tapi yang subsale unit ni adalah boleh contact kita. Okay, boleh discuss. Macam tengok, hujan, bunyi sedap. Saya terkejut tadi, rupanya hujan. Rumah kosong, rumah baru, hujan bunyi pun setting lah. Tak sabar tengok punya master bedroom kan? Dah, saya menuju. Ni master bedroom. Bang, tak ada masalah. King size, queen size, view cantik. Pandang ke arah pokok-pokok berimbun, pandang ke arah taman. Memang cantik. So kat tepi ni kita tengok, boleh nak letak walkie wardrobe kat sini. Okay, tutup terus, boleh. Lepas tu sini boleh letak katil. Memang sangat besar. Kalau tak nak, boleh letak katil macam ni, letak bedside table, muat. Memang lawa. And so bathroom lah, seperti biasa untuk master bedroom. Masuk dalam je, sama je, copy paste. Macam tadi juga, dia half body kat depan, tapi dekat kawasan yang penting, shower, tempias air, masih lagi full task. Ventilation ada. Mangkuk tandas standard, memang ada brand best. Memang macam. So, macam mana? Rumah Eco Home ni memang sangat unik kan? Dah lah size 37 kali 51. Mana nak dapat rumah teres lebar macam tu? Dengan bilik 3, 2 tandas, besar lebih pada 1000 kaki. Memang mantap. Harga pun dari 595,000. Negotiable. Boleh bincang. Kalau minat, kontak kita kat description. Untuk sudutan yang akan datang, macam ni juga kita nak buat satu konsep yang kita akan review rumah-rumah yang ada ID ke. Abang akan tunjuk rumah abang kakak yang cantik ID, boleh kontak kita. Kita akan buat review rumah anda. Kita memang cari rumah yang cantik-cantik, ID yang cantik. Kontak kita untuk kita buat review supaya kita sama-sama boleh share macam mana design yang abang akak dah buat. Show off kan? Okay, saya host anda, Cik Zaki. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye!